Ada beberapa kes suami tiba-tiba bertindak agresif ataupun lebih defensif bila mana isteri membangkitkan isu kesihatan ni sewaktu sesi pillow talk. Sebenarnya untuk kes macam ni, suami selalunya bukannya curang ataupun takut. Cuma kadang-kadang suami lebih defensif sebab dia tak nak isteri tahu kisah silam dia ataupun cerita dia sebelum berkahwin. Itulah part yang paling bahaya sebab kadang-kadang dia tak ada simptom. Padahal STD ni dah lama ada dalam badan dia. Disebabkan tak ada simptom, dia tak datang buat rawatan dan dia sendiri pun tak tahu. Tak pasal-pasal isteri judge suami pula. Jadi cara terbaik dia adalah salah seorang daripada pasangan ni datang dulu buat ujian saringan. Lepas tu bila dah dapat keputusan, baru bincangkan balik dengan pasangan kita. Sebab STD ni dia bukan soal curang ataupun siapa salah siapa betul. Ini soal tanggungjawab kita terhadap pasangan kita. Okey, lagi satu, saya disediakan satu poster. Poster ni tuan-tuan dan puan-puan boleh share dengan pasangan. Poster ni cukup menarik sebab dia akan terangkan basic tanpa judge siapa-siapa. Tuan-tuan dan puan-puan boleh komen pictures dekat bawah. Saya akan DM terus poster tu dan share dengan pasangan.